kita ahli sunnah wal jamaah, iaitulah segala perbuatan kita, wujud dan perbuatan kita adalah dari Dia. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu wa ma ta'malun, dan segala perbuatan kamu. Itu dalam ayat jelas. Dan dalam ayat lain Tuhan jelas menyatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dan engkau yang melontar ya Muhammad pada ketika engkau melontar. Bukan engkau yang melontar pada hakikat. Ketika engkau melontar itu syariat. Maka Tuhan isbatkan ketika engkau melontar, walakinnallaha rama, tapi sebenarnya melontar ialah, itu dipanggil hakikatan pada hakikat. Bahawasanya qada dan qadar masuk dalam semua perbuatan. Maka oleh kerana itu ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan al-qudrat wal iradah muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Qudrat dan iradat bertakluk pada semua mungkin, semua makhluk. Dalam arti kata lain, tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada dua qada dan qadar Tuhan. Kalau terlepas, bermakna batal makna ketuhanan, dan itu adalah mustahil. Kalau makna ketuhanan terbatal, kita pun tak ada. Jadi apa yang berlaku sebenarnya terikat. Persoalan di sekarang, akidah sama-sama ada. Makna kita ada akidah yang sama, bahawa kita meyakini qada dan qadar itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya naik makam yang kedua, memandang dan merasakan qada Tuhan. Ini banyak sangkut. Banyak yang merasa diri dia, ini saya, kalau tak ada saya mana boleh. Ambil itu semua lingkup, masuk parit, masuk longkang. Ya, dia tahu Tuhan tu menentukan jelas daripada Quran dan hadis-hadis sahih, tapi bila memandang dia gagal memandang, merasa dia gagal, bahkan dia masih terasa-rasa lagi diri dia yang handle, yang buat semuanya. Sebab apa? Kerana kekurangan pandangan dalaman dia kepada Allah Ta'ala, kekurangan zikir. Sebab malas nak berzikir, hati jadi gelap. Malas nak berzikir, hati jadi jauh dengan Tuhan. Bila jauh dan gelap, dia berjalan kerohanian tergagah-gagah. Mulut sedap cakap, tapi rohani dia Masya Allah, dia duduk nampak diri dia. Selagi dia tak keluar dari diri dia, dia tak akan sampai marifat sebenar. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, engkau sampai ke Tuhan. Makna mengeluar diri itulah makna hauqalah. Kita merasakan betul tiada daya dan upaya melainkan dari dia. Sebut, kita dah banyak sebut la haula wala quwata illa billah, berasap sebut, beribu kali dah sebut. Dia duduk betul situ, cek balik. Kalau dia duduk betul situ, memang dia duduk makam waliullah. Dia duduk situ memang martabat dia naik, martabat makam awliya. Banding kalau belum lagi, mana belum duduk. Sebab pun belum duduk, khayal, banyak khayali dan banyak ghaflah, kelalaian tu muncul.